29 November 2001, kematian Usman Awang, sastrawan negara. Pada hari ini dalam tahun 2001, Yang Berbahagia Datuk Dr. Usman bin Awang, sastrawan negara meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai Kuala Lumpur. Allahyarham dilahirkan di Kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi Johor pada 12 Julai 1929. Sumbangan besar beliau dalam dunia sastera negara menjadikan pemergiannya adalah satu kehilangan yang besar kepada masyarakat dan negara. Beliau dikenang sebagai seorang tokoh sastera yang halus dari segi bahasanya, banyak memperjuangkan hak kemanusiaan, keadilan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat.